apa yang Sayyidina Umar buat kepada ahli keluarga beliau? Apakah ahli keluarga beliau adalah orang-orang yang paling kaya ketika Sayyidina Umar menjadi pemimpin tertinggi dunia ketika itu, pemimpin terkuat dunia ketika itu, dan pemimpin kepada sebuah negara Islam yang mempunyai kekayaan terbesar di dunia ketika itu? Kisah yang pertama ialah iaitu berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh Abdullah ibn Umar, salah seorang anak Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Umar, yang mana pada satu hari Sayyidina Umar keluar dan satu kawasan, kemudian dia turun sebuah bukit. Bila turun daripada satu kawasan yang tinggi ini, tengok di bawah tu ada sekumpulan kawanan unta yang diternak oleh siapa tak tahu, tapi banyak. Sayyidina Umar pun tengok, Masya Allah, banyak. Dia tengok kawasan tu. Kawasan dia di padang pasir ni, maksudnya orang akan ambil dia ni bawa binatang ternak dia, gembala di sini, dia ni bawa ke sini, dia ni bawa ke sini, tempat-tempat yang berbeza lah di sana dan sini sebagainya, yang luas, padang pasir yang luas, dan selalunya dia pun akan bawa pergi jauh daripada bandar untuk bagi makan, untuk meragut di kawasan padang pasir yang luas. Jadi ada satu tempat Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia suka melihat kawasan, turun tengok sendiri, bukan pandai komen dalam pejabat saja, mesti kena turun. Jadi Sayyidina Umar dia suka turun, pergi kawasan ni, pergi kawasan ni. Satu hari dia pergi satu kawasan, turun daripada kawasan tinggi itu, nampak satu kawanan unta yang banyak. Sayyidina Umar pun tanya, ni milik siapa? Orang yang escort Sayyidina Umar ni, beberapa orang ni, pegawai yang iring Sayyidina Umar, kata ini Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar tanya, Ibnu Umar ibni Abdullah bin Umar, anak aku unta ni? Dia berkata, ya, anak tuan. Lalu Umar bin Al-Khattab ketika itu juga dia arahkan, dia kata, ambil semua unta ni, bawa masuk dalam harta Baitul Mal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu anak Sayyidina Umar yang bernama Abdullah. Abdullah ini dipuji oleh Rasulullah SAW, ni'mar rajul, sebaik-baik lelaki, dipuji oleh Nabi. Seorang yang alim, seorang yang saleh, benda syubhah pun tak makan. Sayyidina Umar tahu anak dia, tetapi bila dia nampak pelaburan anak dia yang banyak ketika dia menjadi presiden umat Islam, dia kata, ambil semua unta ni, masukkan ke dalam Baitul Mal, maksudnya harta orang Islam. Lalu Abdullah bin Umar pun datang, wahai ayah, tidak ada satu dinar pun daripada harta itu yang aku ambil daripada Baitul Mal, tak ada. Semua tu harta aku, milik peribadi aku, yang aku guna dengan modal, dengan titik peluh aku sendiri. Sayyidina Ibnu Umar ini juga, tuan-tuan sekalian, adalah seorang peniaga. Abu Bakar peniaga, Sayyidina Umar peniaga, Sayyidina Uthman peniaga, Sayyidina Ali kurang dalam perniagaan. Abdullah bin Umar juga seorang peniaga. Jadi bila ayah dia arahkan harta dia yang dia labur, yang dia kumpul, Sayyid Abdullah ibn Umar ni, dia kata, wahai ayah, harta ni tak ada satu, zaman hari ni kita sebut, wahai ayah, satu sen pun tak ada daripada duit orang Islam. Duit aku sendiri, aku kumpul, aku bina perniagaan ini, binatang-binatang ternak ni. Sayyidina Umar kata, ya, ayah tahu. Subhanallah. Sayyidina Umar ambil bukan sebab dia yakin itu harta yang diperolehi daripada sumber yang tidak halal. Hari ini kita, sebahagian kita jadi pemimpin, kita tahu anak kita jadi kaya sebab kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ramai hari ini dia menjadi pemimpin, dia jadi menteri, dia jadi pemimpin yang tinggi, anak dia kaya sebab dia. Tuan-tuan, kita pakat muhasabah lah, tengok. Bukan nak suruh tiru tahap tertinggi sahabat. Yang ni susah lah. Takat mana yang kita mampu, tutup pintu kebatilan, pintu fitnah, tutup pintu fitnah. Sebab tu
Abdullah ibn Umar, dia sangat terkejut bila ayah dia ambil harta peribadi dia yang dia bangunkan dengan duit dia. Bila ayah dia ambil, dia kata, wahai ayah, semua duit ni adalah duit yang aku usahakan sendiri. Ayah dia kata, tahu wahai Abdullah, aku tahu. Akan tetapi wahai Abdullah, satu hari nanti bila unta ni meragut di satu kawasan yang milik orang tak berani untuk tegur. Sebab apa? Sebab mereka akan kata, biarkan tu unta anak khalifah. Wahai Ibn Umar, wahai Abdullah, satu hari orang apabila nak jual beli dengan unta ni, orang tak berani nak kembalikan sekiranya unta ni mengalami apa-apa kecacatan. Sebab mereka akan kata, tak boleh, ni unta ni, daging unta ni adalah milik anak khalifah. Wahai Abdullah, ketahuilah, satu hari apabila unta ni makan di tanah orang dan sebagainya, orang tak berani untuk marah sebab orang akan kata, biarkan itu anak khalifah. Jadi Sayyidina Umar, benda kecil je. Unta-unta tu memang milik anak beliau yang halal, tapi nak tutup pintu syubhah, nak tutup sekecil-kecil pintu fitnah, dia tak benarkan. Bila Sayyidina Umar terang apa kerisauan dia, Sayyidina Umar kata, wahai anak, jangan kamu tambah beban di dalam keluarga Al-Khattab. Nah, subhanallah. Kita zaman hari ini lain berbeza. Zaman kita hari ini, kita yang usaha untuk naikkan anak kita juga, menambah beban dalam keluarga. Sudahlah anak kita pun tidaklah soleh macam kita juga. Kadang baik, banyak kadarnya tak jujur kan. Lepas tu pulun pula duk angkat ahli keluarga nak jadi pemimpin juga kita ni. Saya tak tuju kat siapa-siapa tuan, tak ada terlintas kat siapa pun dalam pemikiran saya. Tapi itulah suasana yang berlaku di akhir zaman ni. Saya nak beritahunya, bila Sayyidina Umar kata, wahai anak, ya bunai, jangan tambah beban dalam keluarga Al-Khattab. Maksudnya, ayah kamu dah pemimpin, dia akan disoal oleh Allah, dan janganlah kamu pula tambah beban dengan benda-benda yang boleh mengundang syubhah ni. Jadi Abdullah bin Umar redha dengan keputusan ayah dia. Radhiyallahu anhum. Anak pun baik, si ayah pun baik, sama-sama nak akhirat. Sama-sama nak lebihkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang utama. Kita, kalau ayah kita jadi pemimpin, ambil harta kita masuk dalam lembaga zakat, masuk dalam Baitul Mal, berperang tuan-tuan, 3 keturunan walaupun ayah yang tu, dan untungnya anak-anak hari ni tak ada ayah yang macam tu. Untung dunia. Bukan tak ada, terus maksudnya sedikitlah ayah yang sanggup untuk menjual dunia ini demi kepentingan akhirat anak-anak mereka.